Zup. Hai, nama aku Afiq dan aku bersama kawan aku, Aiman. Kami dalam perjalanan ke Bukit Cangkak Asar atau dikenali sebagai Camp North Face di sekitar Tanjung Malim. Untuk korang yang nak datang sini perlu parking dekat stesen KTM Tanjung Malim dan berjalan dari stesen KTM ke jambatan ni aku rasa dalam lebih kurang 1 kilo. Dan ni adalah Sungai Bernam. Bagi aku bersih dan cantik. Ada view pagi yang sungguh nyaman, tenang kan. So aku sambung balik perjalanan aku masuk ke trek mendaki ni. Dia punya trek ni bagi aku tak susah dan bagus untuk pemula macam aku ni. Dan laluan naik ke puncak pun terang, tak semak sama. Kalau nak hiking seorang-seorang pun dalam kategori selamat lah. So sekarang ni aku naik seorang-seorang sebab si Aiman ni emergency nak ke tandas katanya. So kita orang berpecah dan aku sambung perjalanan aku naik ke atas. Yang aku tahu kawasan ni ramai orang naik pada hari Minggu, tapi aku tak jumpa vlog orang naik masa ni. Kawasan ni biasanya orang buat training untuk trail tu. Kalau tak silap aku lah, running trail tu. Lepas tu masa naik tu jangan lupa tengok belakang view pemandangan Tanjung Malim, comel dengan kabusnya. So korang jalan depan sikit, korang akan jumpa dan disajikan dengan kawasan pokok gelam tikus ke apa orang panggil ni. Aku berrehat kejap sini, minum air, rehat, keringkan peluh kejap. Aku jumpa brother ni baru sampai naik atas. Aku minta nak join dia. Dia biasa dengan tempat ni lah. So aku jumpa stesen trigonometri Jupan. Lepas tu panjat-panjat sikit, jumpa gua kat Bukit Hasan. Last sekali mestilah view yang kita nak tengok kan. Dan ni adalah kemuncak dia, view checkpoint dia untuk tengok Abang Kapet. So aku belanja view ni untuk korang tengok. Enjoy.